Oh, baby. Teruskan jadi buaya. Yes. Sabar. Tenang. So. Allah, cabut buku lali dia. Test mic, sound check. Okay, pegang leher dia, elok, jangan kasih dia menggonta. Firm. Pegang kaki. Boleh, pakai lekong boleh. Jangan gonta-gonta. Lawan dia jangan kasih menggonta, nak kurangkan damage. Dia menggonta, dia damage. Parking, cantik. Nice. Okay. Sekarang tukar tangan macam ni. Okay, cantik. Buka hidung sikit untuk dia. Nafas. Dia. Tu dia. Oi. Dia ada masuk apa? Bagi aku kaki banyak sikit. Okey. Pegang sini. Pegang ekor sikit. Yeah. Macam baby ni lain sikit lah. Hari dos ni kaki ni. Depan sana pula. Tu buatlah lain-lain kaki. Ini sampai ubat, jumpa sini balik. ubat untuk ekor dia ke? Aku masuk Standby. Oh. Woi, diikut. Mina. Bertenang. Relax. Wow. Hei, sabar. Nak buang pokok. Oh, dia pula. Oh, baby. Hey. Hey. Like. Let's go. Yes, man, please. Yes, girl. Hey, boy, sini.
Awak dengan mama? Ni mama awak ya? Bukan. Awak dengan siapa? Ajak papa. Duduk dalam kak. Siapa lagi? Ha? Alamak, sini adik. Sini. Okey, ada siapa lagi tak? 1, 2, 3. Ha, tak ada. Okey, terima kasih. Ada pun. Satu lagi. Tak ada. Pergi makan bang. Masuk dalam. Masuk dalam kumpulan. Yes sir. Short and simple je. Panas kan? Saya buat ringkas lah. Okey, setiap nombor saya akan pegangkan satu ayam. Orang kanak-kanak atau 2 orang kanak-kanak, seorang dewasa atau dewasa dan kanak-kanak. So kita akan bergerak dengan nombor 1. Siapa nombor 1? Nombor 1. Step forward. Nombor 1 akan jadi kita punya eksperimen. Kalau dia selamat, kita semua selamat. Thank you for coming. Datang lagi ya. Teruskan jadi buaya. Yes. Hai, Assalamualaikum. Kita akan bagi makan buaya yang dekat atas sana. Mungkin daripada sini jauh sikit. Jom pelan-pelan naik ke atas. Boleh lagi dekat. Yeah. Hai. Terima kasih girl. Terima kasih awak. Terima kasih ma'am. Mana Haris? Haris sekolah nombor 3. Hai bang. Awak daripada sekolah Sri Duyung? Bang, saya sanggup nak jumpa. Saya dapat tiket free tu bang. Oh ya ke? Saya dapat tiket free. Alhamdulillah. Terima kasih datang. Berapa orang yang sekolah Sri Duyung? Saya. Awak 2, awak 3. Abang sekolah sekali? Tak ada. Boleh? Nak tangkap gambar macam ni kita? Macam ni boleh? Kejap lagi uncle keluar, kita tangkap lagi, okey? Jom. Depend pada perangai masing-masing. Gerakan buaya ni dia bergantung pada skill individu. Gerakan utama dia mengejar dan melompat. Jarak, kaedah melompat, bila dia nak melompat, apa gaya melompat, pakai tebur ke tak pakai tebur. Itu semua individual punya skill. Tak apa, belajar. Tidur kerja dia. Sem, bangun. Kiri sikit, pokok belakang. Lagi. Okey, sikit lagi. 3 langkah. Let's go. Cantik. Hop. 2 langkah lagi Asif. Let's go. Oh, 1, lagi satu. Okey. Hai awak. Dia sama dengan buaya. Ya ke Allah? Dia datang tak tengok abang. Hai. Nama awak Anis ke? Anis princess. Jom. Papa ambil gambar kita jom. Mini. Anis. Abang angkat kejap lagi bagi buaya makan. Jangan balik dulu. Okey. Pusing-pusing dulu. Kita pancing buaya. Okey. Bye-bye Anis. Jom. Papa ambil selfie. Jom. Siapa nak bagi buaya makan? Silakan ke pondok dulu. Silakan ke pondok. Duduk dalam pondok. Silakan. Rehat di dalam pondok. Rehat dulu. Kejap lagi jumpa buaya. Awak adik-beradik ke? Adik-beradik share. Hai Anis. Untuk Anis. Silakan abangnya. Awak papa ada? Ajak papa. Mama dengan anaknya. Please stay inside. Untuk kanak-kanak saya cadangkan yang 3 tahun ke atas. Yang boleh berdiri dan boleh berjalan. Awak kejap lagi kena berdiri tau. Tak boleh dokong tau. Terima kasih datang ya.
Doakan uncle tau. Kak, terima kasih ya. Terima kasih. Doakan uncle tau. Amin. Bye-bye. Anis. Bye-bye Anis. Ini buaya je. Ini buaya je lah. Ha? Ini buaya sebenar. Kawan-kawan datang. Kawan-kawan. Buaya tadi makan. Buaya betul, kuat, ganas, hebat. Tak, bukan buaya patung. Awak nombor 16. Tunggu kejap tau. Buayanya umur dah berapa? Ha? Buayanya dah umur dah berapa? Yang makan tu, yang besar tu, 50 tahun dah. Dah tu dah. Boleh lagi. Bagi dia kerja sikit. Sip. Let's go. Batu untuk kerja, Sip. Allah, hai. Bang, Kita orang selalu tengok live. terima kasih. Dari mana? Putrajaya. Buaya Putrajaya. Buaya Putrajaya. Terima kasih bang datang. Kami sebab nak tengok. Jangan je tu. Tengok buaya bukan tengok saya. Tengok buaya Melaka. Awak. Lain daripada live. Peace. Jom, jom. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, lean something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Kat sini lah. Dengan Amal lah. Test mic, sound check. Test mic, sound check. Percubaan suara 1, 2, 3. Terima kasih Farhan dan Syika yang bersedia langsung di dan bersama saya iaitu Abang Boya iaitu Okey, kita tukar strategi. Kau tembak-tembak, kau siam. Kau tembak-tembak, kau siam. Kasih dia sentiasa basah. Sebab bila dia kering, dia nak cari tempat redup. Relax King. Bro. Relax bro. Tak apalah, angkat sajalah. Sudah lama sudah tua. Bertenang. Datang nak sapu je hawa. Bertenanglah semua. Alamak, ada tersumbat pula sini. Saya masuk. Nanti diorang ada datang. Tolik belakang sikit. Belakang lagi. Angkat. Okey, lepas. Fit dengan tu. Mari ke sini. Itu fit mana? Betul? Abdullah masuk lagi. Lagi. Satu hun lagi. Lalu dia tak angkat pun. Okey. Dah. Okey. Cuba tutup jap, tengok. Alamak, ini yang sebenar. Okey, cantik. Masuk, mari. Lain fail. Standby kawan-kawan. Oh, dia lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni boy ke girl? Nelly? Boy, girl?
Boy. Boy, kain nak? Dia tak masuk. Takut. Oi. Sini, sini. Baik. Lompat kita bye-bye lah. Bukan sini. Sana. Sini. Sini. Air yang belakang datang. Sini belum. Sana bro. Okey sana. Sini. Okey masuk. Sabar. Bertenang. Bismillah. Okey. Dia takut gelap. Dia tengah baring. Naik. Naik. Baring. Dia tongging. Kongging. Oh, kau. Ni bayi dia tendang bayi. Okey. Dia tak kaki dia okey tak? Alright. Abang boleh. Cabut kamera. Gedap sikit. Angkat. Depan sikit. Sabar kawan, sabar. Dia lari terus ni. Dia lari terus. Dia panik. Keluarkan cepat. Jom. 1, 2, 3. Tak ada masa nak relax. Sok. Kau dah lah. Aku kat situ lah. Buaya gemuk biar buaya ni cukup makan. Jangan cakap gemuk, kecil hati kawan. Tak jaga hati kawan-kawan lah. Tolong jaga hati buaya saya bang. Dia sekarang mulut dia terbuka, tekak dia tertutup. Okay, mari sini saya terangkan sikit, jap. Okay, Assalamualaikum anak-anak uncle. Buaya-buaya bapa, buaya-buaya mak. Buaya ngangam mulut sebab apa? Yang tu menjadi persoalan sekarang ni. Okey, biar saya terangkan satu persatu. Buaya ngangam mulut ada beberapa tujuan. Contoh kalau macam sekarang ni, dia baru lepas naik daripada kolam ke darat. Tujuan dia buka mulut, menstabilkan suhu badan. Sebab buaya ni haiwan berdarah sejuk, haiwan reptilia. Dia tak boleh hasilkan haba badan. Dia tumpang pinjam haba yang ada kat rumput, kat dinding, sinar matahari. Jadi sebab tu dia buka mulut. Dalam situasi yang kedua, dia buka mulut juga tandanya dia sedang bersedia untuk terima serangan ataupun menyerang. Kuda-kuda. Kalau budak silat, budak karate ada kuda-kuda kan? Buaya-buaya lah panggilnya. Buaya-buaya lah, kuda-kuda tak jadilah. So contoh kalau saya usik dia, dengan rahang terbuka tu dia akan respon. Contoh. Okey? Dengan rahang bukaan itu tadi, andai kata ada apa-apa yang melintasi rahang tu, snap. Bye-bye. Waalaikumsalam. Talil 3i. Jadi buaya begitulah. Mulut dia terbuka, tekak dia tertutup. Dia buka tekak dia apabila dia sendiri yang bersedia. Ada dapat makanan ke apa kan. Tujuan dia tutup mulut dia sentiasa untuk memisahkan objek-objek asing yang ada di luar ataupun dalam air. Mungkin debu dan sebagainya. Dalam air ada benda-benda tajam, benda yang tak sepatutnya masuk ke dalam badan dia. Air, di dalam air, walaupun buaya ni haiwan hidupan air, tetapi musuh utama dia masih lagi air. Andai kata tekak dia terbuka di dalam air, air itu boleh menyebabkan dia mati lemas. Yes, dia tak ada insang, betul. Hanya buaya kena buaya. Member jumpa member. Rindu boleh, kembali jangan bang. Sekarang aku dapat panggilan. Ada anak lotong dah jatuh, tapi kaki dah putus. Sekarang kita nak tengok apa masalahnya ni sampai putus-putus kaki ni.
Yo. Yo. Terbelah kan abang kan? Dia bengkak daripada ke bawah jangan kan. Yo. Kaki bawah ni lah. Sebelah tak tahu sebelah dia kaki dia macam mana abang. Tak boleh gerak sebelah juga. Tak langgar pun. Ini kena langgar. Langgar macam lain macam je. Dia mungkin pecah gemuk kot. Ni. Okey, ni jari Tapi dia. memang dia belah bawah lah tu kan. Ni peha ni aku dapat rasa sepihan tulang. Aku dapat rasa sepihan tulang. Girl, lihat girl. Lutut dia pecah. Sini patah dua. Tulang pinggul dia pecah. Sini ada benda tajam, tulang terkeluar kat daging. Ini kaki ni. Ni buku lali patah. Kita langgar kereta pun. Spray. So macam nak basuh luka Tapi dia perlu. Itulah itu langkah dia. Dah ke? Nanti lu. Nanti lu. Nanti lu. Nanti lu. No. Allah tercabut buku lali dia. Allah tulang. Allah. Okey, dah ada telur lalat. Dia pun lalat. Ni semua kaki tak boleh pakai. Ni sini patah, sini patah, sini patah. Dia tengah sakit ni. Sekejap. Pedih Sabar. Okey. Ya, saya. Hai. Cantik yang tu. Ya, wah. Cantik man. Main man. Lain belakang clear man. Jangan risau. Kau jangan mandi sekali man. Bagi makan je tau. Alamak dia kemam. Okey, cantik. Oi, dia dah mula buat malas dia. Man. Kau jangan terkejut man. Aku tak nak basah ini man. Cantik. Beautiful Maria. Jadi. Okey. Zam-zam. Ma? Boleh main belakang Kan aku buat lagi TH ni. Ma? Okey, atas hidung. Ya, ni aku kerja. TH. Hey. Gaduh. Ma, sini. Okey. Oi. TH. Boleh ni. Pakai dia atas hidung. Oh, cantik man. Awal tu man. Selamatkan ayam. Gimana? Hidung cantik.
Sikit lagi, jap. Ma. Okey, adoi. Okey, main. Belakang air. Man. Kau. Boleh sekali lagi, Man? Okey, jap, Din. Satu kali lagi. Bongkok udang sikit, Man. Ho, cantik. Main. Nice one, Man. Belakang clear. Belakang molek. Comel lote lagi, Man. Cuma, Man, satu Malaysia tengah tengok ni, Man. Come on, Man. Oh, wah, cantik. Cara cantik itu betul. Okay, Man, final. Kasih buat lompat 2 kali, Man. Let's go. Lompat gulung, Man. Alamak, miss. Okey, itulah buaya kembang buntut anda. Boom! Kakak, boom! Bang. Jom. Hai. Ini saya. Peace. Bye-bye awak. Bye-bye bang. Terima kasih. Dari mana? Kuala Lumpur. Buaya KL. Alhamdulillah, terima kasih. Jom tengok Mama nak ambil gambar. Bang. Selamat Hari Buaya. Bukan. Hari ni. Peace. Terima kasih. 12.30 kita bagi buaya makan Bye-bye. Bang. Assalamualaikum. Jauh saya datang bang. Dari mana? Dari Selangor. Buaya Selangor. Terima kasih datang Haji. Selalu tengok dalam je. Peace. Buaya bang. Wah. Bang, terima kasih bang. Terima kasih datang. Jumpa lagi. Allah. Tak ada apa tak nak bawa kan. Tak apa. Cuma senyuman. Ada ni pun dah cukup dah. Cik. Wah. Selamat bercuti ya. Ya. Jom. Kita bagi buaya makan. Silakan bang, masuk alam. Dengan anak. Boy dengan papa. Silakan, masuk dalam. Silakan bang, masuk dalam pondok dulu. Duduk dalam pondok dulu. Yes. Okey. Yes, silakan. Ni dengan mama. Awak dengan adik. Okey. Boleh teman sekali. Boleh teman. Boleh. Dengan mamanya. Dengan saya. Yang terakhir 15. 1 2 Jadi boleh? Okey, 15 silakan masuk dalam. Boleh. Adik. Datang. Boy, makan boy. Oi, buang. Melawan. Pas. Wai. Good. Yes. Adik. Wow. Buka mulut. 7. Oh, bahaya tu. Laju ya. Bagus. Naik terus. Let's go. Ya, betul. Hey.